Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Anissa Ferhana binti Ahmad Syukri, wartawan cilik anda. Selamat datang ke TV PSS SKD Lasal. Hari ini saya akan kongsikan tentang satu aplikasi digital yang sangat penting dalam dunia pembelajaran kita sekarang. D5. Pernahkah anda mendengarnya? Kalau ingin tahu selanjutnya, jom ikut saya. D5 adalah singkatan dari Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Ini merupakan satu platform digital utama yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyokong pembelajaran digital di seluruh negara. Rakan-rakan, siapa yang boleh menggunakan aplikasi ini? Murid sekolah rendah dan menengah, guru di sekolah KPM, pentadbir sekolah dan ibu bapa di rumah. Assalamualaikum dan salam sejahtera Tuan Guru Besar. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk ditemu ramah hari ini. Tuan, apakah tujuan utama aplikasi ini diperkenalkan? Tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk pembelajaran abad ke-21. Sebab masa sekarang ni pembelajaran di sekolah lebih kepada pembelajaran abad ke-21. Jadi dengan pelantar D5 ni, ianya adalah salah satu daripada platform untuk mengakses kepada pembelajaran abad ke-21. Dan dengan adanya D5, jadi memudahkan kerja untuk guru, untuk murid dan juga untuk ibu bapa lah, untuk menyemak kembali melalui Google Classroom, mungkin juga melalui Kahoot ke apa. Jadi saya rasa pelantar D5 ni memang amat bermanfaat kepada semua. Baik Tuan, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya pada hari ini. Daniel, kenapa kamu menangis? Saya terlupa bawa buku teks. Macam mana saya nak belajar? Saya takut. Oh, jangan risau. Saya boleh bantu. Macam mana? Jom ikut saya. Tada! Dalam aplikasi D5 ada buku teks digital. Dalam paparan ini, ada pelbagai buku teks dan juga buku aktiviti. Jadi, kamu tidak perlu risau lagi. Oh, begitu. Terima kasih Adif telah selesaikan masalah saya. Sama-sama. Kalau dulu, kita selalu lukis poster atau buat slide guna kertas atau PowerPoint je. Sekarang, kita boleh guna Canva dalam D5. Best tau! Canva ialah satu aplikasi untuk mereka bentuk pelbagai jenis bahan grafik dengan cara yang mudah, cepat dan kreatif. Dalam Canva ada banyak template cantik, gambar menarik dan ikon comel yang kita boleh guna untuk buat poster, kad ucapan, infografik, pembentangan, video pendek dan macam-macam lagi. Jom, apa lagi? Jom kita guna Canva dalam D5 dan tunjukkan kreativiti kita dalam pembelajaran. Baiklah murid-murid, kita sudah pun selesai dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kamu boleh buka Google Classroom, kelas 5 beta, dan di situ cikgu dah sediakan soalan. Kamu boleh jawab soalan tersebut sekarang. Kawan-kawan, mudah kan? Murid-murid boleh menjawab latihan menggunakan aplikasi Google Classroom. Jadi, tunggu apa lagi kawan-kawan? Semua aplikasi ini menjadikan pembelajaran kita lebih mudah, cepat dan menyeronokkan. Jom kita manfaatkan D5 sepenuhnya. Sekian sahaja perkongsian ilmu saya untuk kali ini.